You ada rumah jutaan ringgit, ada banyak rumah. Bukan satu, bukan dua, lebih daripada 10. Tak ada. Kau jangan dengar Kau jangan dengar. Aku tadi kan. Aku baru ada 3. Bila aku ada 10. Kau jangan menambah-nambahkan 10 Sebenarnya sebagai manusia dah dekat 60 tahun dekat bumi ni. Kau tak dapat 60 tahun tau. Demi Allah. First time I saw you, your face, your skin, your energy macam 45. 3 artis lelaki dekat Malaysia favorite you sebagai talent you. Macam you rasa kalau kerja dengan dia 3 orang. Okay, I paling suka kerja Kamal Adli. Kamal Adli memang number 1 lah. Nombor 2, I sekarang suka dengan Nadir Nassar. Itu yang muda. So yang ketiga Ali Shukri. Ali Shukri, bila aku bekerja dengan dia, tak pernah aku bekerja dengan dia sebab I nak dia. Sebab dia sponsor program tu, aku kena direct dia. Aduh. 3 artis kesukaan Michael Ang bila bekerja. Bukan populariti bekerja. I suka Mira Filzah, Ukasha Senros dengan Emma Maimbo. Tapi tak kena nama besar macam ni payment mahal. Mahal tu memang mahal lah. Itu harga. Kau memang kaya. Okay, example. Macam benda you ni. Macam benda you ni. Kalau benda you ni bagus, kalau dia mahal, tak apa, orang tetap beli kan? Ya. Tapi kalau kau berlakon macam kayu, macam hari-hari aku kena kau pergi belakang kamera, kau tengok aku berlakon, aku pula kena berlakon watak tu, lepas tu kau ikut apa aku buat. Itu bahaya. Itu memang aku bayar. Itu bukan aku kena bayar kau bayar aku. Okay.